tugasan ini, satu, anda boleh tuliskan tajuk tugasan. Tajuk tugasan maksudnya cikgu anda memberikan soalan. Anda rasa macam was-was lah macam mana nak tulis ayat. Okey, anda boleh type kat sini apa soalan tugasan atau tajuk yang cikgu berikan. Anda boleh type di sini. Okey, lagi satu di sini kalau anda perasan ada bank soalan. Bank soalan ini ada penuh dengan lebih kurang dalam 50 soalan kot. Dan di sini telah diasingkan kepada 6 kategori. Yang ini adalah masyarakat. Okey, anda boleh pilih salah satu. Disebabkan yang ini latihan, anda boleh pergi kepada pergi kepada setiap kategori. Pergi kepada setiap kategori. Okey, ini adalah kategori tadi masyarakat. Okey, yang ni aktiviti gotong royong, aktiviti menanam, aktiviti menyelamatkan masa banjir, gotong royong membersihkan kawasan masjid, suasana stesen bas, aktiviti membersihkan pantai dan selebihnya anda boleh nampak di sinilah. Ada pelbagai soalan ikut kategori. Kemudian ada mengenai sejarah. Kalau anda rasa was-was tentang sejarah, anda boleh cuba untuk menjawab soalan ini. Okay, dia akan mula godek-godek dulu. Okay, itu untuk pendahuluan. Okay, biasanya anda akan terima respon dia dalam masa seminit. Anda akan tahu dah. Impak maksudnya apa kesan? Apa kesan disayangi ibu bapa? Oh, kalau awak tak buat kerja rumah, tak disayangilah ya. Tak disayangilah. Berapa ramai yang biasanya membantu ibu bapa mereka? Mendapat pahala. Okey, impaknya. Ya, betul. Yang paling jitu lah, paling jitu dan persis. Jitu dan persis maksudnya tepatlah. Meringankan beban ibu bapa. Okey, anda pun boleh buat kat situ, ibu bapa akan merasa gembira. Boleh juga. Tapi yang jitunya adalah meringankan beban mereka. Mendapat pahala pun betul juga. Disenangi ibu bapa. Oh, kalau awak tak buat, awak tak membantu, maksudnya tak disenangilah ya. Kita ambil kepada lebih kepada ayat yang jitu sikit. Yang ni lebih kepada perenggan anda. Idea utama, contoh dan impak. Okey, ada lebih kurang 4 idea di sinilah. Jadi kita pergi kepada bank soalan, sama saja bank soalan dia. Ini ikut kategori. Masyarakat perpaduan isu sosial dan keselamatan. Contoh-contoh dia, contoh-contoh. Ada banyak contoh, berbagai contoh. Yang ni nilai murni dan jati diri. Bincangkan 4 kesan positif jika kita sentiasa menepati masa. Ada. Okey, 4. Yang biasanya yang awak paling senang lah. Paling senang, paling suka awak minat lah nak buat kan. Huraikan 4 kebaikan mengamalkan gaya hidup sihat dan pemakanan yang seimbang. Ataupun 4 kebaikan amalan membaca buku, ada banyak praktis di sini. Tapi cikgu nak masuk kepada soalan yang jarang awak buat lah. Yang biasa awak buat tu awak dah biasa dah. Isi pertama maksudnya apa dia punca pertama lah yang anda rasa lah kenapa ni kawan-kawan aku ni selalu bonteng. Mesti ada kan? Ramai kawan anda kan? Ramai dalam kalangan kawan anda yang biasa bonteng kan? Apa sebenarnya punca utama dia? Satu, sebab sikap dia sendiri. Ya, betul. Betul. Sebelum menuding jari kepada orang lain, kita harus menuding jari kepada diri sendiri. Masalahnya timbul daripada diri kita sendiri. Jadi yang pertama adalah sikap peribadi murid dalam kalangan pelajar. Jadi anda adalah pelajar. Anda adalah pelajar, jadi anda boleh tulis kat situ kami ataupun pelajar. Ikut pembinaan ayat SALAK. SALAK. Siapa, aktiviti, lokasi, alatan ataupun keterangan. Ataupun kalau anda dah terbiasa dengan teknik skop subjek kategori objek penerangan, teruskan. Jadi isi utama dia sikap peribadi murid yang
Cikgu masukkan kat sini, cikgu masukkan peribadi sebab dia merangkumi semua. Kata malas lah, tidak berdisiplin lah, tidak bertanggungjawab lah. Itu semua adalah kepribadian dia. Bagaimana terbentuknya kepribadian seorang murid? Berdasarkan dengan pelbagai nilai. Jadi apabila satu nilai itu tak ada, maknanya tergugatlah peribadi dia. Jadi sikap peribadi murid yang malas. Cikgu masukkan ayat yang kamu masukkan, frasa tadi yang awak berikan ya dalam chat box, dan tidak berdisiplin. Yang malas tu malas apa? Malas belajar ke? Malas belajar sebab tu dia ponteng. Sebenarnya ada lagi malas tu. Malas tu datang daripada satu perkara tu. Pagi-pagi awak kena, pagi awak malas ke rajin? Kalau boleh, elakkan menggunakan kata ganti nama diri kita untuk subjek yang negatif. Untuk topik-topik yang negatif, elakkan, jangan guna kita. Kalau bincangkan kebaikan amalan membaca, yang tu boleh masukkan kita. Tetapi untuk negatif ini, elakkan untuk menggunakan kata ganti diri, nama pertama iaitu kita. Masukkan secara umum, pelajar. Contoh, sesetengah pelajar. Okay, sesetengah pelajar. Kalau murid-murid lah, kalau pelajar-pelajar lah ya. Tidak hadir ke sekolah. Kenapa tidak hadir ke sekolah? Bagi alasan apa? Ke sekolah kerana bangun lewat pada waktu. Pada waktu pagi. Okey, di sini subjek sesetengah pelajar. Kata kerjanya tidak hadir. Tidak hadir objeknya tak ada. Tapi keterangan ke sekolah kerana bangun lewat pada waktu pagi. Kalau guna teknik salah, sesetengah pelajar, siapa? Aktiviti tidak hadir. Tidak hadir. Lokasi ke sekolah. Alatan tak ada. Alatan dia tiada. Tapi keterangan dia kerana bangun lewat pada waktu pagi. Jadi apa impak dia, kesan dia kalau tak mai ke sekolah? Kalau tak pergi ke sekolah. Apa kesan dia? Kesannya ialah kata ganti nama diri untuk pelajar, anda boleh gunakan mereka. Mereka. Sebab anda sedang menerangkan tentang keadaan pelajar yang ponteng, bukan kamu. Jadi kamu tak boleh nak kata kita atau kami atau kamu, tidak. Lepas tu, anda boleh lepas dah habis dah, selesai dah. Bolehlah hantar latihan dan anda akan menerima respon selepas dianalisis. Okey, yang ni contoh, okey, dapat markah keseluruhan 19/20. Jadi isi 5, isi 6, semua isinya mendapat markah penuh. Jadi dia akan memberikan anda contoh-contoh ayat yang anda boleh gunakan. Okey, ini adalah respon-respon dia lah, ulasan dia. Jadi kalau nak buatkan, kalau anda nak mula buat dengan latihan lain, anda boleh tekan kat sini, buat latihan lain dan kemudian teruskan sajalah. Praktis dengan sendiri ya. Jadi ada bahagian tata bahasa, kosakata, peribahasa dan simpulan bahasa. Okey, yang ni adalah latihan yang cukup mantap untuk anda pelajari, pelajari makna-makna dia lah. Kita pergi kepada, cikgu dah buat dah. Okey, ini adalah contoh-contoh dia. Dia ada tahap mudah, sederhana, sukar. Garis, anda pilih satu petak di sini dan kemudian awak pilih petak seterusnya dan dia akan kaitkanlah. Okay, dia ada aras mudah, sederhana dan sukar. Campur tangan ialah campur tangan masuk campur. Okay, batu api maksudnya suka melaga-lagakan orang. Ya, macam orang kata dia tuang minyak lah dalam bara api tu, macam itulah.
melaga-lagakan orang, mempersendakan orang. Macam tu lah lebih kurang. Kepala angin maksudnya hati batu dia keras lah. Keras hati lah ya. Kepala angin maksudnya dia tiada pendirian yang tetap. Ah, dan anda boleh melayari sendirilah ya. Segala soalan yang telah disediakan dalam kelas maya kita ini memang ada banyak pelbagai soalan, pelbagai variasi, pelbagai kategori dan anda boleh berjinak-jinak dengan semua kategori kalau boleh lah.